Ni dah oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang guys. Kali ni kita nak mancing malam guys. Kita ada dekat JT Sementara guys. JT Sementara Kelang. Tadi pergi tapau beli makanan dengan Ijam. Semayang dulu, lepas tu baru turun. Kita turun pukul 6 guys. Pukul 6 petang. Trik aku biasa lah. Dengan budak ni, dengan budak ni. Dengan dia ni. Tu Tekong Syafiq. Nanti aku letak nombor dia kat bawah. Jadi kita nak main senangin madu guys. Kita main senangin madu. Senangin buih. Senangin buih. Tekong kata senangin buih. Senangin buih dan apa-apa lagi lah ikan yang ada. Tapi target kita senangin. Nanti apa-apa hal kita update guys. Stay tune. Nak ambil udang guys. Tapi udang mati pula. Belakang kau udang tak ada guys. Kat mana kita nak cari udang ni? Kita ronda-ronda dulu cari udang. Nanti apa-apa aku update Okey, barang terlarang dah bawa guys. Barang terlarang. Jom. Hancur. Ni berapa ekor? Okey guys, first spot guys. Kita dah sampai. Pisau. Kita dah sampai. Kalau ada kang aku update Alright. Aku jingin guys. Ada kupang. Kita sangkut sampah. Sangkut kupang. Ni ada kupang hidup ni. Boleh lah nak bawa balik. Adalah 2 ekor. Ni seekor. Ni seekor lagi. Ni namanya rezeki guys. 2 ekor kupang guys. Nampak. Jadilah. Dah maghrib guys, dah maghrib. Kita semayang dulu. Timing dia belum lagi, kejap lagi. Nanti harap-harap frenzy lah ya. Right, semayang dulu. Guys, badal dulu Tadi beli kat pasar. Cuba makan guys. Bismillah. Sorry lah terang sikit Alamak. Daripada Lukut sampai ke sini ikut ikan duri. Ikan duri guys, ikan duri. Strike. Ada? Apa jam? Apa jam? Guys, ni lah kita cari guys. Senangin buih guys, senangin buih. Strike yang pertama. Orang cari janggut bawah jam, bukan misai jam. Orang cari buat janggut jam macam tu jam. Ekor cabang macam tu jam, ada janggut bawah, bukan misai. Apa kau cari misai buat apa? Buat misai dia carinya. Banyak kali buat tadi misai lagi datang. Orang cari yang ada janggut. Dia cari yang ada misai. Buat apa ada misai? Tak ada sisip lah tu. Kita try lagi guys. Allah, lucut. Ada. Strike. Yes, baru betul buat janggut. Buat janggut. 2 ekor. Come on lah. Aku tak cari ikan duri lah jam. Aku tak cari ikan duri. On camera. Okay guys, kita baling lagi lah guys. Baru 2 ekor guys. Ui, kat situ jam. Kau nampak punya gangster tu jam. Oh, ada ketuk. Ada ketuk. Strike. Alamak. Macam senang lah. Betul ke dia? Ijam pula aku. Ijam mati panas guys. Kita cari lagi guys Guys, lepas kena senangin, kau kena check dia punya ni. Ni tali ni habis dah berbulu-bulu dah ni. Kau kena ganti baru. Kejap lagi kan boleh lucut. Alright. Kita cari lagi nanti lepas dah siap Alright. Alamak. Ketuk Strike. Oh.
Ayah. Amal jariah. Amal jariah. Macam ni jam. Macam ni. Macam ni jam. Jam. Macam tu lah, macam tu. 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 Ini tak masuk mulut ni. Masuk lah. Aku nyata lepas. Cantik. Alright guys. Double strike dengan jam guys. Mantap. Strike dia yang kedua guys. Yang kedua. Seronok dia. Kita cari lagi guys. Tekong strike guys. Tekong strike. Cari kita punya. Iya. Dah macam kurau dah aku tengok. Dah macam kurau dah aku tengok. Color tak jernih tu. Kurau ah? Baby kurau Bukan Tengok color gelap ke tu? Bukan Selangin Oh mantap. Ngam. Tekong macam strike je kat belakang. Ya, tekong strike kat belakang. Mantap. Bawa boot. Aku baling ke sana. Sayang. Siap kau. Dah macam kurau dah aku tengok. Alright. Kena lagi. Iya. Jangan terlajak. Tengok kita punya. Ikan tak makan, kita makan dulu lah guys. Dah pukul 11 dah. Lapar weh. Cepat makan. Okay guys, dah pukul 12.30. Arus dah laju, Senangin pun tak makan. Tekong bawa main tempat Senangin cendol. Tu jam. Mula-mula tadi dia kumpau. Lepas tu dia dah pandai dah. Jadi jom lah balik darat lah. Dah tak ada apa dah kat sini. Alright, stay tune. Tunggu kat darat, tengok hasil. Sampai darat guys. Tekong. Ikat macam ni je Pik? Macam ni je dulu. Ikat sementara lah. Air surut gila guys. Memang tak lepas nak naik tu. Kejap lagi kita tengok hasil Alright, stay tune. Okay guys, dah sampai darat guys. Ni jam. Ni Tekong Syafiq. Nanti aku letak nombor dia kat bawah. Mantap guys. Menarik. Trik menarik. Jom kita tengok hasil. Adalah hasil. Bawa balik. Jadilah kan. Siapa nak bagi kalau macam ni. Tapi timing ni sekejap je guys. Time air slow. Tu Syafiq cakap lah. Lepas tu kalau korang nak datang sini, korang boleh call dia. Tadi adalah aku dapat apa ni nama dia, aku dapat kupang. Lepas tu Senangin tak berapa ekor tah, aku tak kira dah. Hijam lah punca. Lambat ni. Orang dah gasak, dia baru nak tahu cara main. Kalau tak aku rasa lagi banyak daripada ni. Ni lah punca. Aku dah 7-8 ekor ke? Aku dah 7-8 ekor, dia baru nak strike seekor. Aku pun tak tahu berapa banyak aku strike. Jadi trik agak menarik lah. Cuma masa dia tak lama. Sekejap je. Masa dia ada tu korang kena betul-betul fokus. Tak boleh lah time dia makan tu korang sibuk nak apa. Time tu lah korang nak makan lah, nak berak lah, nak kencing lah. Tak boleh. Dia kalau timing dia makan tu korang kena standby. Udang pun, udang dah ni dah. Udang pakai udang kecil-kecil je guys. Jadi aku harap korang berpuas hati dengan trip kali ni. Tapi aku tak tahulah nampak ke tak nampak. Pagi tadi aku ada dapat bulan dekat apa ni, dekat tali air. Aku sambil-sambil tunggu tekong, aku casting adalah bulan seekor. Jadi aku harap korang berpuas hati lah dengan trip kali ni. Yang mana menonton jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi trip akan datang. Kerja keras, jangan culas. Assalamualaikum.